3 perkara saya bagi tahu tuan-puan, cuba tuan-puan buat kajian ringkas. Pertama, emas mengurangkan sifat boros dalam belanja. Kedua, emas mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang sentiasa. Ketiga, emas mengelakkan kita ni jatuh miskin secara tiba-tiba. Cuba tuan-puan buat kajian ringkas. Betul atau tidak apa yang saya cakap? Kalau betul, boleh buatlah tabungan emas. Kalau tak betul, jangan ikut. Jadi tuan-puan, kalau nak saya bantu nak mula menabung emas dengan cara yang betul, dengan ilmu, kita buat dengan tenang, kena ada nombor ahli orang keberapa simpan emas. Jangan risau, saya bantu tuan-puan sebaik mungkin. Kita sama-sama belajar dalam grup support. Sebab tu tuan-puan menabung melalui kaedah account gate Go Accumulation Program. Mana-mana pihak boleh menabung emas. Bawah bimbingan saya masih belajar tapi mampu simpan emas. Bawah bimbingan saya masih belajar, tak ada pendapatan tapi mampu menyimpan emas. Sebab apa? Permulaan modal serendah 100 sahaja.